mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Allah seperti yang telah kita bawa seperti surah Al-Fatihah dan Al-Quran. Alhamdulillah pada malam ini kita akan mendengar sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Muhammad Syarifani. Jadi untuk penguasa kami sediakan kepada Ustaz untuk teruskan kegiatan insya-Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan, Tuan Imam, pegawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu dan mengambil ruang masa di antara maghrib kepada isya sambil kita mengisi i'tikaf kita di dalam masjid dalam bulan Ramadan. Jangan dilupakan untuk kita niat i'tikaf, kerana i'tikaf sebahagian daripada perkara yang sunat, tetapi dalam bulan Ramadan dikatakan sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita melakukannya, terutamanya di 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Dan bersempena pula dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Para ulama sepakat berkenaan dengan turunnya Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan sepakat para ulama berkenaan dengan turunnya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mubarakah. Perkataan mubarakah itu membawa makna yang sangat istimewa. Maka begitulah juga bulan Ramadan ni, dia jadi bulan yang sangat istimewa. Maka dengan sebab itulah antara keistimewaan Ramadan ini kerana turunnya Al-Quran yang juga mubarak. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini kitab yang kami turunkan ia dalam hal keadaan kitab itu mubarak. Yang dikatakan mubarak itu ialah numul khair wa ta'mimun ni'am, berkembangnya kebaikan dan luasnya nikmat. Maka Quran bila dinamakan Quran itu mubarak, maka ia banyak manfaat, ia banyak faedah, ia banyak keistimewaan, dan kebaikan yang ada pada Al-Quran itu berkembang. Bermula daripada seorang manusia membacanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkembang kepada 40 orang berada dalam rumah Arqam bin Abil Arqam, kemudian berkembang
sehinggalah pada saat ini ya 2 bilion umat manusia membaca Quran. Dan berkembangnya bacaan Al-Quran tadi itu bukan hanya sekadar kita katakan Al-Quran itu diwariskan kepada generasi berikutnya, tetapi rantaian Al-Quran ini sentiasa ada pahala. Maka dengan sebab itu Nabi kita katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian ialah orang yang membaca Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Kenapa sebaik-baik manusia orang yang baca Quran dan mengajar Quran? Kerana orang yang mengajar Quran sudah semestinya Al-Quran itu akan diamalkan. Banyak ilmu yang ada di dunia kita hari ini, hatta dengan ilmu-ilmu Islam pun ada yang hanya diamalkan sekali saja. Contohnya Masya Allah ilmu tentang haji. Ada orang yang hadir kursus haji sampai 100 kali, Masya Allah. Sampaikan penceramah haji pun dah tak ada modal nak cerita, sebab asyik nampak muka dia aja. Allah ada lagi haji ni, macam mana nak cerita ni? Ya, 100 kali hadir dapat anugerah. Ya, orang yang konsisten hadir sampai 100 siri pengajian haji, tetapi pergi haji balik haji aja, ilmu haji dah tinggal. Ya, ilmu tentang haji itu dah ditinggalkan. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Bermula dengan abatasa, sampailah boleh baca, sampailah boleh khatam, seumur hidup akan dipegang dan dibaca. Maka dengan sebab itulah orang terbaik ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Baru maghrib tadi Tuan Imam kita baca Al-Quran. Bacaan Tuan Imam kita adalah bacaan Imam Hafs bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi. Imam Hafs belajar daripada Imam Asim bin Abi Najud al-Kufi. Imam Asim belajar daripada Abi Abdurrahman as-Sulami at-Tabi'i, seorang tabi'in. Abi Abdurrahman as-Sulami pula belajar Al-Quran daripada Sayyidina Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. 5 orang sahabat ni baca Al-Quran daripada Nabi SAW. Maka saat kita solat maghrib tadi, bahkan beribu-ribu orang solat maghrib baca Quran, nama-nama yang saya sebutkan tadi walaupun sudah meninggal dunia 1000 tahun lebih, masih dapat ganjaran pahala. Maka itulah besarnya fadilat orang mengajar Quran. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita kat rumah, cucu kita kat rumah, kita jangan berikan peluang itu hanya pada ustaz-ustazah. Kita semak bacaan anak-anak kita supaya kita masuk dalam kumpulan orang yang mengambil saham orang yang mengajar Quran. Takkan nak dengar anak baca Fatihah tak boleh. Takkan nak dengar anak baca Qul Huwallah pun terpaksa serahkan pada ustaz. Maka bacaan-bacaan yang macam tu pun kita semak, kita dah jadi guru kepada dia. Maka dia baca seumur hidup kita dapat pahala. Maka dengan sebab itu Quran ni nama dia Mubarak. Kerana tiap-tiap yang dinamakan Mubarak itu berkembang kebaikan, luas manfaat dan kebaikannya. Maka dengan sebab itulah Masya Allah, Kaabah dan Mekah dinamakan Mubarak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata Mubarak. Sesungguhnya rumah pertama yang dibina di atas muka bumi Allah ialah Kaabah di kota Mekah yang mubarak, yang berkah. Dia mula dengan Kaabah, akhirnya seluruh alam, seisi alam ada binaan. Dan begitu juga bila disebut mubarak, ia istimewa. Maka dengan sebab itu istimewanya Mekah kerana ada Kaabah. Istimewanya Mekah kerana dia tanah haram. Istimewanya Mekah, satu solat di sana 100,000 solat di tempat lain. Maka begitu juga malam Al-Qadar yang Allah janjikan kepada kita dalam bulan Ramadan ni, Allah namakan malam itu malam mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
kami turunkan Quran pada malam yang mubarakah. Maka bila disebut mubarak, ia membawa makna istimewa, ia membawa makna luasnya nikmat dan peluang, ia membawa makna ganjaran yang sangat besar. Al-Quran merupakan salah satu daripada bukti nyata kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini kaya dengan bahasa, tuan-tuan. Ada satu perkara tetapi banyak istilah. Contohnya tidur. Orang kita kalau sebut tidur, tidur ajalah. Tidur tak nyenyak, tidur nyenyak, tidur tak berapa nak jerap. Tapi perkataan tidur tu tak boleh nak hilang. Berbeza dengan Quran. Quran sebut tentang istilah tidur saja, tuan-tuan, banyak. Iz yughashikumun nu'as dalam surah Al-Anfal. Ketika mana kalian diselubungi perasaan nu'as. Nu'as situasi macam mana? Seseorang yang matanya pejam, telinga masih mendengar, itu nu'as. Mata pejam, telinga masih mendengar. Kita boleh istiharkan hari Jumaat hari nu'as sedunia. Sebab apa hari Jumaat hari nu'as sedunia? Yang datang dengar khutbah Jumaat semua mata pejam. Tapi telinga dengar. Orang yang macam ni dia dengar semua. Quran kata nu'as. Nu'as ni, tuan-tuan, dia dengar semua tapi dia tak ingat apa. Dia tak mengaku kata dia tidur, tapi hakikatnya dia tidur. Nu'as tu ialah tidur. Sebab tu kalau kita tengok kawan kita duk pejam mata bila ustaz buat lawak, dia gelak. Tapi mata pejam, kita cucuk dia, jangan tidur. Dia buka-buka mata, siapa tidur? Dia tak mengaku dia tidur. Sebab telinga dia masih dengar. Cuma orang nu'as ni, dia satu habuk pun tak ingat. Balik rumah isteri tanya, bang, khutbah tadi tajuk apa? Tajuk apa? Dia pula tanya isteri dia. Dia tak ingat. Itu tandanya tadi dia nu'as. Itu tidur yang pertama yang Quran sebut. Nama dia nu'as. Yang kedua, sinah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah ialah hal keadaan seorang yang tidur tetapi tidak nyenyak. Tidur yang tidak nyenyak. Maka dia kejap jaga, kejap tidur, kejap jaga. Orang kita kata tidur ayam. Itu sinah. Tak tahu kenapa ayam yang dapat. Dia yang tidur tapi ayam yang dapat. Tak pakai kasut, kaki ayam. Barang tak elok, produk cap ayam. Ayam semua dapat. Jadi tidur ayam, itu namanya sinah. Yang berikutnya ialah naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum dalam surah Al-Baqarah. Naum ialah situasi seorang yang mata pejam, telinga pun tak dengar. Itu naum. Sebab itu kadang-kadang sampai dia berdengkur, dia tak mengaku dia berdengkur. Tengah duk berdengkur kuat tu, isteri cucuk, jangan berdengkur. Dia kata, mana ada? Tak ada. Dia tak mengaku dia berdengkur. Sebab apa? Sebab telinga dia sendiri yang paling dekat dengan dia pun tak dengar dengkuran dia. Itu nama dia naum. Quran, tuan-tuan. Ini hebat Quran. Dia boleh datangkan pada kita tu banyak istilah, Masya Allah. Sebab itulah Quran ni dia bahasa mustalahat. Hebatnya Quran ni bila kita kaji. Naum, kalau sinah tadi tak batal solat. Kalau nu'as tak batal solat. Naum dalam keadaan sujud, dalam keadaan rokok, dalam keadaan qiyam, batal solat. Naum. Yang berikutnya ialah ruqud. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kalian menyangka mereka ashabul kahfi itu dalam keadaan jaga, sedangkan sebenarnya mereka adalah ruqud, orang yang tak sedar. Mereka adalah orang yang tidur, yang tak sedar. Ruqud ni macam mana? Ruqud bukan hanya sekadar mata pejam, telinga tak dengar, sampaikan di alih tubuh badan dia pun dia tak sedar.
Oh, nyenyak sungguh, penat sangat tidur. Macam mana kita tidur depan TV, kita dukung masuk bilik pun tak sedar. Ya, itu rukud. Ya, masih lagi dalam kategori tidur. Ya, rukud. Ya, kalau koma tuan-tuan itu bukan tidur. Koma batal puasa. Rukud tak batal puasa. Ya, rukud ni tak batal puasa. Seseorang kerja shift malam, penat sangat, dia datang hari Jumaat, dia tengok posisi yang cantik. Ya. Oh, ada tiang kat penjuru sana, dia pun pergi sandar dekat tiang, tiba-tiba dia rukud. Bila rukud aja, azan pertama tak dengar, azan kedua tak dengar, khutbah Jumaat tak dengar. Selesai khutbah, orang pergi kejut. Bang, dah nak solat, dah qomat. Dia pun bangun-bangun terus semayang. Habis semayang dia tulis tanya orang sebelah, hari ni memang tak khutbah ke? Masya Allah. Ya, sebenarnya bukan tak khutbah, tapi sebab dia rukud. Ya, dia langsung tak sedar. Itu maksud rukud. Ya, rukud ni sampai tidur yang tak sedar. Sebab itu Allah gambarkan Ashabul Kahfi, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Kami bolak-balikkan tubuh mereka. Sebab tidur selama 300 tahun, kalaulah tidur statik aja tak bergerak, reput tubuh badan. Ya, maka Allah kata tubuh mereka ni dibolak-balikkan, sehari belah kanan, sehari belah kiri, supaya tidak mereput di mamah bumi. Ya, sebab terlalu lama tidur. Macam orang yang sakit lama, bila terbaring terlantar aja, ya, bahagian bawah tubuh dia semuanya akan jadi berkudis dan sebagainya. Maka Allah sebut dalam Quran hal berkenaan dengan keadaan tidur yang terlalu lama yang akan menyebabkan tubuh akan rosak. Maka sebab itu Ashabul Kahfi, mereka dibolak-balikkan tubuhnya, sehari belah kanan, esok belah kiri pula, tetapi mereka tak sedar tubuh mereka dibolak-balik. Ini pusing-pusing. Ya, itu kerana keadaan mereka yang rukud. Jadi Quran ni tuan-tuan, dia syarat dengan ilmu. Ya, itu seronok bila makin kita kaji Quran. Ya, sebab apa Allah sebut tentang Ashabul Kahfi? Ya, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan tinggallah mereka itu di dalam gua tersebut selama 300 tahun, dan tambahkanlah lagi 9. Kenapa Allah tak cakap aja 309? Sebab apa Allah cakap 300 tahun dan tambah 9? Masya Allah tuan-tuan. Maka bila kita buat kajian, rupa-rupanya 300 tahun itu adalah hitungan tahun Masihi. Tahun Masihi ikut peredaran matahari. Maka beradanya Ashabul Kahfi di dalam gua tersebut ikut tahun Masihi, kalender orang Nasrani 300 tahun. Tetapi kalau ikut kalender Islam 309 tahun. Ya, kerana perbezaan di antara tahun Masihi dengan tahun Hijri, kita kena darab dengan 1.03. Ya, kalau contohnya umur kita sekarang ni 50 tahun Masihi, kita nak tahu umur kita sebenar dalam tahun Hijri dah berapa, darabkan dengan 1.03. Itulah umur kita dalam tahun Hijri. Ya, maka 300 tahun bila didarab dengan 1.03, kita akan dapat 309 tahun. Masya Allah tuan-tuan. Maka dengan sebab itu Allah sebut dalam Quran, Ashabul Kahfi ini berada di dalam gua tersebut 300 tahun dan tambah 9. Tambah 9 ni bagi orang kalender Qamariyah, kalender bulan. Yahudi kalender bulan, Islam kalender bulan, Nasrani kalender matahari. Ya, kalender matahari. Maka hitungan hari berbeza. Tetapi lihat bagaimana maklumat Al-Quran bawa tepat. Ya, orang Nasrani nak kata salah, tidak. Quran sebut memang 300 tahun.
Orang Islam dan Yahudi nak katakan salah, tidak juga. Sebab apa? Quran kata tambah lagi 9. Masya Allah. Begitulah Al-Quran itu sumber maklumat yang sangat banyak. Maka ia sebahagian daripada bukti kemukjizatan, kebenaran Nabi SAW. Cukup dengan mengkaji Al-Quran saja para pengkaji sudah tahu Quran itu bukan rekaan Nabi SAW. Quran bukan rekaan Nabi. Mustahil Quran itu rekaan Nabi. Seorang lelaki bernama Tufail bin Amru Ad-Dawsi, dia datang ke kota Mekah pada tahun ke-6 kenabian. Orang-orang Mekah bila Tufail ni datang, dia raja kepada Bani Daus. Maka mereka sambut dia dengan sambutan yang meriah. Lalu mereka berkumpul dan mereka kata, Tufail, awak datang dalam hal keadaan sekarang ni ada seorang lelaki. Dia mengaku dia Nabi. Dia telah memecah belahkan kerukunan kami masyarakat Mekah. Jangan kamu dengar ucapan-ucapan dia, sebab ucapan dia bagaikan sihir yang boleh memukau siapa juga yang mendengarnya. Siapa yang dengar akan kena sihir, kata mereka. Ya? Sehingga kan seorang isteri boleh meninggalkan suami, anak sanggup meninggalkan ibu ayah, saudara tinggalkan saudara, hanya kerana terpengaruh dengan apa yang dibaca oleh Muhammad. Maka pada saat itu kata Tufail, wa ma dzalu yukhawifunani bi ghara'ibi af'alih. Mereka menakut-nakutkan saya dengan perkara-perkara ganjil dan pelik yang dilakukan oleh Muhammad. Sehinggalah kata Tufail, aku rasa bimbang kalau aku juga tersihir. Maka kata beliau, hasyautu qutnan fi uzunayya, aku sumbat kapas dalam telinga supaya aku tak dengar apa yang disebut oleh Muhammad. Maka kata dia, suatu malam saat dia nak masuk ke perkarangan Kaabah, dia sumbat kapas dalam telinga kerana bimbang kalau dia dengar apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Kata Tufail, tiba-tiba saat aku masuk, aku melihat ada seorang lelaki sedang berdiri di hadapan Kaabah. Dia beribadah dengan ibadah yang tidak sama dengan ibadah kami. Aku kagum melihat ketenangan ibadahnya. Maka daripada jauh, sedikit demi sedikit aku makin menghampirinya. Maka dengan kehendak Allah, tiba-tiba aku terdengar apa yang dibaca olehnya. Aku katakan, alangkah indahnya bahasa ini. Dalam keadaan dah letak kapas tu, dengar lagi. Kata dia, silap sungguh, aku pergi percaya orang Mekah, aku tak dengar sendiri. Maka dia pun tunggu sampai Nabi kita selesai solat, Nabi kita beredar, dia ikut. Bila dia ikut Nabi kita masuk rumah, dia juga ikut. Kata dia, wahai Muhammad, saya datang, orang Mekah cerita tentang awak begitu dan begini, macam-macam hal tentang awak mereka cerita. Tetapi ketika mana saya masuk ke Kaabah tadi, saya dengar awak baca sesuatu. Saya dapati bahasa yang awak ucapkan tu sangat indah. Yang mustahil itu bahasa yang direka oleh manusia. Maka pada ketika itu Nabi kita terangkan kepada Tufail. Lalu Nabi kita bacakan Quran beberapa ayat lagi. Akhirnya Tufail mengucap 2 kalimah syahadah. Ni Quran, tuan-tuan. Ya, Quran tu dia jadi bukti kenabian Nabi SAW. Orang zaman dulu bila baca Quran, dia sangat menghayati Quran itu. Seorang sahabat bernama Usaid ibn Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia baca Quran, tuan-tuan, sampaikan malaikat pun turun. Tu dia Usaid ni, kalau baca Quran, malaikat pun turun. Sebab itu bila Sayyidina Umar pergi ziarah Tufail, Tufail tengah semayang malam, tengah baca Quran, Umar rasa seronok dengar Tufail yang sedang baca. Maka Sayyidina Umar kata apa? Tufail, teruskan solat awak, saya sedia Bila Sayyidina Umar ziarah Usaid ibn Hudayr ni,
Usaid tengah semayang, dia tengah baca Quran. Umar rasa seronok dengan baca Quran dia, sampai Sayyidina Umar kata apa? Teruskan bacaanmu wahai Usaid, saya sedia menunggu. Tu dia. Ini bukti yang menunjukkan orang yang tak solat boleh bercakap dengan orang yang sedang solat. Tuan-tuan, sebab itu tuan imam kalau batal cakap saja. Sebab kadang-kadang jemaah tak perasan imam batal. Imam batal waktu sujud, mana jemaah nak nampak? Imam tak boleh duk bangun pelan-pelan keluar. Jemaah duk tunggu sujud lama. Sudahnya makcik tak larat tunggu, makcik bangun. Imam dah tak ada, kata makcik. Ya. Jemaah lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingatkan meninggal. Ya. Rupa-rupanya imam tak ada kat depan. Ya, sebab imam dah batal. Ya. Maka sebab itu tuan imam kalau batal waktu sujud cakap saja, astaghfirullah, mohon maaf saya dah batal, minta Haji Mashkur gantikan. Haji Mashkur pun baiklah, batal Haji Mashkur kalau sebut baiklah. Dia tengah semayang tak boleh bercakap. Ya, tetapi orang yang tak semayang dah boleh bercakap. Ya. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab bila datang tengok Usaid ibn Hudayr tengah solat, dia kata teruskan solat, saya sedia menunggu. Sebab Usaid ni tuan-tuan, zaman Nabi hidup, waktu dia baca Quran, tiba-tiba kuda dia melompat-lompat. Dia berhenti baca, kuda pun diam. Dia baca, kuda melompat. Dia berhenti, kuda dia diam. Dia kata heran sungguh kuda ni kena rasuk setan ke apa? Ya, baca Quran aja melompat. Maka dia pun pergi baca depan kuda. Dia nak tengok kenapa kuda dia ni melompat. Ketika mana dia sedang baca di hadapan kudanya, rupa-rupanya awan-awan putih daripada langit turun memenuhi ruangan, ya, di kawasan rumah dia. Kuda tadi terkejut dengan awan-awan yang turun tu. Maka bila Usaid berhenti, awan tadi naik semula ke langit dan hilang. Maka esoknya Usaid ibn Hudayr dia pergi cerita pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, semalam saya baca Quran, kuda saya jadi macam ni. Maka saya pun pergi tengok, rupa-rupanya ada awan-awan bercahaya yang turun di sekitar kawasan rumah saya. Ini dalam hadis sahih tuan-tuan, cerita ni. Ya. Maka Nabi kita kata apa? Tilkal malaikah yastami'una ila tilawatik. Itulah para malaikat yang gemar mendengar bacaan Quran kamu wahai Usaid. Masya Allah tuan-tuan, orang dulu dia punya penghayatan bacaan sampaikan malaikat turun. Ya, sesuai jadi zaman tu. Kenapa? Sebab Nabi ada lagi boleh dok rujuk. Kalau jadi zaman kita ni, ya, yang duk baca Quran tiba-tiba turun awan putih, bukan kuda aja lari, dia sendiri pun lari juga. Ya. Kalau jadi zaman kita ni, ya. Maka jadi zaman Nabi, ya, kerana masih boleh dirujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran tuan-tuan, satu perkara boleh datang banyak istilah. Ya, kadang-kadang Masya Allah satu perkataan banyak makna. Itu juga Quran. Dan begitulah juga Al-Quran ini, Allah kata ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan sesuatu pun maklumat kecuali semuanya dah ada dalam Al-Quran. Maka dengan sebab itu kita tengok orang-orang yang mengkaji, orang Perancis, ya, Dr. Abdul Munir yang kaji teori berkenaan dengan oksigen. Ya, bila Allah sebut dalam surah Yasin, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, Tuhan yang menjadikan kepada kalian daripada pohon hijau akan api yang menyala. Kita duk baca selalu ni Yasin ni. Ya, pohon hijau apa yang menghasilkan api? Ya. Maka kalau kita tengok dalam tafsir klasik mengatakan bahawa semua pohon hijau kalau dibakar menyala. Itu makna pohon hijau boleh menghasilkan api, sebab kalau dibakar menyala. Tiba-tiba teori tersebut dibatalkan apabila ditemui batang anggur yang hijau bila dibakar payah nak menyala. Ya, tak menyala batang anggur ni. Maka pada ketika itu mereka fikir takkan Quran bagi maklumat silang. Ya, maka dikaji lagi. Rupa-rupanya
pohon hijau yang menghasilkan api tadi itu ialah yang pertama ialah oksigen. Sebab semua pohon hijau menghasilkan oksigen, dan oksigen itulah ejen pembakaran. Kalau tak ada oksigen, api takkan menyala. Masya Allah, ni dah ada dalam Quran. Kemudian Masya Allah, pohon hijau apa lagi? Pohon hijau yang boleh menghasilkan biodiesel, bahan api, bahan bakar biodiesel. Sawit tanam kat mana pun dia hijau tuan-tuan, ya, dan dia menghasilkan apa? Bahan api. Maka itu teori-teori yang ditemui oleh orang kemudian daripada ayat suci Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Ya, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat satu perumpamaan, ucapan-ucapan yang baik, kalimah tayyibah, iaitu kalimah tauhid, ya, ia sama sebagaimana pohon yang besar, yang mana akarnya, ya, akar tunjangnya terpasak di bumi, sedangkan Masya Allah ranting-ranting dan dedahannya bercabang di langit. Masya Allah. Maka di situ teori berkenaan dengan akar tunjang ada sebut dalam Quran, ya, tentang pokok ada sebut dalam Quran. Datang orang kemudian ni mentafsirkan makna apa? Asluha sabitun wa far'uha fis sama', ya, pusat kawalannya tetap tak bergerak, tetapi Masya Allah cabang-cabangnya di langit, ya, mengorbit di langit. Maka teori berkenaan dengan satelit, bagaimana satelit itu mengorbit dunia kita, Masya Allah, bergerak di langit tetapi kawalannya di bumi. Daripada ayat ini orang cipta apa lagi? Drone, tuan-tuan. Ya, orang yang duk kontrol drone tu tak bergerak mana, drone yang terbang pergi sana sini. Masya Allah. Begitulah kalau dikaji dan dikaji, Quran ni syarat dengan ilmu. Ya, Quran ni syarat dengan ilmu. Kita beruntung sebab Allah bagi Quran pada kita. Maka dengan sebab itulah Al-Quran itu, kata Imam Ibn Mubarak, yang pertama hendaklah dibaca dan dikhatam pada baca. Yang pertama khatam baca. Ya, Dr. Abdul Razak As-Sa'di dalam kitabnya Ta'zimul Quran, ya, Syekh As'ad Sagharji dalam kitabnya Ta'zimul Quran, beliau mengatakan bahawa yang dituntut kepada kita ni sekurang-kurangnya 40 hari sekali khatam. Itu khatam baca. Kemudian yang kedua ialah khatam faham. Alhamdulillah hari ini kita dapati masyarakat kita dah mula ambil tadabbur Al-Quran. Kompas 114, Masya Allah, nak faham ayat-ayat Allah, ya. Dan dah ada masjid-masjid yang selepas subuh imam akan baca satu muka surat, baca tafsir, ya. Lama kelamaan Masya Allah, macam Masjid At-Taqwa dah beberapa kali khatam, ya, hanya dengan bacaan subuh tuan imam aja. Tuan imam baca subuh satu muka surat, berikutnya baca apa tafsiran Allah nak bagi tahu kita dalam ayat yang dibaca tadi. Maka akhirnya lama kelamaan, hari demi hari, khatam juga para jamaah dapat khatam faham, ya, iaitu mengambil tahu makna ayat-ayat Allah. Maka kita dituntut juga sekurangnya seumur hidup kita sekali kita baca dan khatam pada mengetahui makna-makna Al-Quran. Para sahabat dulu, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran bagi Imam Jalaluddin As-Sayuti, sahabat zaman dulu mengatakan kami mengambil Al-Quran daripada Nabi kita 5 ayat 5 ayat. Kami baca, kami faham, kami beramal, kemudian baru kami ambil lagi. Masya Allah. Ya, itu hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Kami mengambil Al-Quran 5 ayat 5 ayat. Maksudnya apa? Ambil, faham dan amal. Maka yang berikutnya kata para ulama ialah sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup kita, tiap-tiap ayat yang kita baca kita cuba
untuk kita mengamalkan. Yang ditegah jangan dibuat, yang disuruh kita buat, ya, yang perlu kita ambil faham, kita ambil faham. Baik, kita bagi laluan pada azan. Selepas azan saya hanya akan ambil waktu iqamat aja tuan-tuan. Masuk waktu iqamat kita berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik tuan-tuan, kita ambil masa sekitar waktu iqamah ini untuk peringatan kepada kita semua dengan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama Nabi kita katakan, man qara'al Qur'an wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan minal hula. Sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengannya, termasuk beramal dengan Quran itu ialah kita baca Quran dengan tepat, kita baca Quran dengan benar. Sebab itulah bila masuk bulan Ramadan kita ada tadarus. Tadarus itu adalah untuk kita duduk dalam majlis pembacaan Al-Quran supaya kita kekal sebagai orang yang sedang belajar Quran. Yang kalaulah kita ada salah, maka pada ketika itu kita belum berdosa disebabkan kita masih dalam status sedang belajar. Sebab itulah Nabi kita katakan, walladzi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang tersekat-sekat dalam bacaan, nak betulkan huruf satu-satu sebutan payah, maka dia dapat dua ganjaran pahala. Pahala baca dapat, pahala belajar pun dapat. Sebab itulah kita dalam bulan Ramadan ni bila diadakan tadarus, kita duduk sekali. Untuk apa? Untuk golongkan kita tergolong dalam kalangan pelajar Al-Quran.
Sebab yang dikatakan berdosa dalam baca Quran kalau salah ialah orang yang dah meninggalkan pengajian Quran. Kelas tajwid tak ikut, pengajian-pengajian tadarus tak ikut, tetapi baca, bila baca banyak salah. Maka orang yang macam ni yang berdosa. Khatam Quran waktu usia 12 tahun. Ayah dia punya seronok sembelih kambing. Sebab apa? Buat kenduri pulut kuning, anak khatam Quran, Masya Allah. Tapi mati aja kambing tu, mati Quran dalam hidup anak dia. Sebab tak baca dah. Ya. Maka modal usia 12 tahun dulu tuan-tuan, jauh mana ya penguasaan ilmu Quran kita. Ya, sebab itulah ya, hendaklah kita kekal duduk dalam majlis-majlis Quran supaya kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang bila baca berdosa kerana silap yang tak dimaafkan. Orang yang silap tetapi dimaafkan ialah murid, orang yang masih sedang belajar. Itu yang Nabi kata, walladzi yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaqqun. Ya, yang orang yang berat dalam bacaan tetapi kekal membaca, ikut pengajian, nak betulkan bacaan, maka dia dapat 2 ganjaran pahala. Ya, siapa yang baca Quran dan mengamalkannya, apa kata Rasulullah? Allah akan pakaikan ibu ayahnya dengan mahkota daripada permata di hari akhirat kelak. Masya Allah. Kita sayang mak ayah kita, kita nak bagi hadiah tak banyak di dunia tuan-tuan, tapi akhirat kita masing-masing boleh bagi hadiah pada mak ayah kita, iaitu mahkota permata yang dipakaikan di atas kepala ibu ayah kita, menjadi mereka orang yang istimewa daripada yang lain kerana ada anak yang baca Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi ingat, kita mengaji Quran, kita baca Quran sebab kita nak bagi hadiah istimewa pada mak ayah. Yang kedua, ahli Al-Quran ini dikatakan kepada dia baca, daki dan naiklah tingkatan demi tingkatan syurga. Masya Allah. Maksudnya apa? Ahli Quran ni dia dah ada dalam syurga. Dia hanya diberikan kemuliaan dengan menaiki tingkatan demi tingkatan. Yuqalu li sahibil Quran iqra warattil wartaqi. Dikatakan kepada pemilik Al-Quran, orang yang selalu baca Quran, yang sayang Quran, yang mengajar Quran, yang hafiz Quran, naiklah, dakilah tingkatan demi tingkatan syurga. Masya Allah. Maksudnya apa? Mereka ni dah ahli syurga dah, cuma dilebihkan dengan tingkatan demi tingkatan. Maka dengan sebab itu letaklah diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka jadi ahli Al-Quran, orang yang rajin baca Quran. Yang berikutnya, kita kena sayang Quran ni tuan-tuan, bagi perhatian pada Quran, kalau boleh lebih daripada perhatian yang kita berikan pada handphone. Kita kejap-kejap tengok handphone, baru 5 minit letak dalam poket, tiba-tiba keluarkan tengok balik. Ya, baru sekejap aja tiba-tiba tengok balik. Masya Allah. Itu keterikatan hati kita dengan handphone. Saya pernah cabar kami kawan-kawan yang hafiz Quran, ya, saya pernah cabar kawan-kawan yang hafiz Quran ni, Syekh, entah nak tengok handphone, entah baca satu muka surat dulu. Teringat nak tengok handphone aja, baca satu muka surat. Teringat aja, sebelum tengok baca satu muka surat. Kami 8 orang cuba buat tuan-tuan. Rupa-rupanya sebulan boleh khatam 2 kali. Ya? Sebab tiap-tiap kali nak keluarkan handphone aja, baca dulu satu muka surat, baru boleh tengok. Rupa-rupanya tu dia, sebulan boleh khatam 2 kali. Betapa hati kita ni sat-sat tengok, kejap-kejap tengok, kejap-kejap tengok. Tuan-tuan tak percaya, cuba cabar diri sendiri buat tengok. Dalam handphone kita tu ada apps Al-Quran. Tiap-tiap kali keluar nak tengok aja, satu muka surat. Kalau jawab panggilan, jawab dulu. Habis jawab aja, satu muka surat. InsyaAllah tuan-tuan, ya, perhati tengok, kita akan dapat 2 juzuk sebulan. Dapat khatam 2 kali sebulan. Masya Allah. Ya, kita kena jadikan Quran ni teman kita yang kita sayang, macam handphone yang kita bawa ke mana tu tuan-tuan. Kenapa? Sebab nanti bila kita mati, Quran, handphone yang kita sayang ni tuan-tuan, dia tak ikut kita masuk kubur tuan-tuan.
Sebab itu doa khatam Quran kita baca apa? Wa fil qabri mu'nisa. Jadikanlah Al-Quran ini nanti dalam kubur kami sebagai mu'nis. Mu'nis maksudnya apa? Teman yang kita rasa senang. Kita dalam keadaan takut, dalam hal keadaan bimbang, dalam hal keadaan kita katakan risau, tiba-tiba kita tengok ada orang ni, kita rasa lega. Kita rasa lega semua tu. Ya, duk risau dah ni, Pak Imam tak sampai lagi, segi orang tolak aku jadi imam pula, kacau. Ya, duk risau dah ni. Ya, duk risau dah. Nak qomat pakai berebut nak qomat belakang. Ya. Tapi nak jadi imam ni. Ya, tambah imam subuh Jumaat pula lagi lah. Ya. Duk risau. Tiba-tiba nampak sampai, oh lega. Lega tu nama dia mu'nis. Ya, rasa yang macam tu. Maka Quran ni nanti dia yang akan datang ke dalam kubur kita saat kita dalam kegelapan, saat kita dalam kebimbangan, saat kita dalam kerisauan, saat kita tengok anak isteri kita dah balik, harta kita dah balik, kawan-kawan kita dah balik, tak ada siapa yang tunggu di atas kubur kita. Maka saat tu Quran ni dia datang. Inilah aku yang dulu kamu tak peduli. Inilah aku yang dulu kamu tinggalkan hanya setahun sekali kamu ambil pegang baca bulan Ramadan. Inilah aku yang kamu tak tengok macam mana kamu sayang handphone kamu. Tapi hari ini aku datang untuk jadi mu'nis kamu. Kamu tenang, aku ada. Masya Allah. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, ambil semangat bulan Ramadan ni. Ya, sayang Quran kita biar lebih daripada handphone yang kita duk pegang. Ya, itu saja pesanan kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita ambil manfaat. Ya, sempena dengan ya esok cuti nuzul Quran ni. Ya, kita ambil semangat untuk kita jadi orang yang suka baca Quran. Dan ingat, inilah pelaburan akhirat yang takkan merugikan kita. Makin banyak kita baca, makin banyak syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran kata Nabi, nanti dia datang di hari kiamat sebagai pemberi bantuan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis yang terakhir Nabi kata apa? Semua orang layak dapat syafaat aku, dapat bantuan aku di hari akhirat, illa man habasahul Quran, kecuali orang yang Quran tak benarkan. Nabi tengok itu umat dia, Nabi nak bagi bantuan, tiba-tiba Quran kata Muhammad yang ni tak boleh, maka Nabi pun takkan boleh bantu tuan-tuan. Maka itu besarnya hak Al-Quran, ya, yang kita kena jaga. Sebab dia, ya, yang mana nanti kalau dia tak izinkan Nabi bagi syafaat, Nabi pun takkan boleh bagi syafaat. Ya, Nabi kata illa man habasahul Quran, kecuali orang yang ditegah Al-Quran, maka aku tak boleh bantu dia. Jadi sayanglah Quran kita, bacalah Quran kita, syukur pada Allah, Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad yang dianugerahkan Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.